Okay, Assalamualaikum guys. Sekarang ni pukul 8.50 something pagi. Hari ni I punya agenda ialah I ada promo radio station untuk lagu Ini Kan Hari Raya. Jadi hari ni jom let's get ready ni. Sebenarnya I dah lambat tau, belum tu pukul 11. Tapi aku nak buat TikTok tradition. DS tu sangat tadi. Berkali-kali lah duk praktis, lalu aku dah lambat nak bersiap. Ni kau. So jom let's get ready ni untuk pergi promo kat radio station. Okay, first off, sambil I update korang I punya makeup routine yang baru. First off, I akan pakai ni toner. Ni pun bukan paid review ni saja-saja nak buat get ready ni gitu. Next lah moisturizer. Setiap kali sebelum I pakai makeup, I akan pakai moisturizer. I tak dehydrated. Itulah ya. Supposedly pagi tadi I nak pergi pilates dulu sebelum pergi belum pergi promo radio. Tapi I tidur pula pukul berapa tadi? Pukul 4 ke. So I tak tidur. At last aku tak pergi pun pilatesnya. At last I bangun lambat juga. At the end I tegur penggapah lagi. Siapalah tak tegur penggapah kalau bukan Nurse Syahika ya. Why? Okay, bagi dia sip betul-betul. Next I nak pakai lip serum. Ni sebenarnya sangat membantu tau. Ini makeup artist I yang suggest dulu. Tapi dia macam, as you can see, my bibir ni memang sangat-sangat kering. Dia memang sangat-sangat sensitif. I tak pernah jumpa any lip serum yang membantu sangat lah. Walaupun I dah try and error banyak sangat lip serum. Next ialah ni setting spray. I kalau pakai setting spray, I memang nak buat dia sebasah-basahnya macam aku baru lepas hujan, baru lepas mandi. Lepas tu time tu primer. I punya makeup kan, before this I tak percaya yang local makeup boleh buat muka I macam the result secantik high end product. But girl, I tell you, lepas I dah jumpa lepas I dah jumpa foundation, primer semua yang work with my skin, I never turn back to high end product anymore. Okay, sekarang mostly semua makeup I adalah local product. I mean like my daily makeup lah. Kalau I makeup sendiri, semua warna ada local product. Let's catch up with me guys. So how's life everyone? For me, life have been okay lah. Terkejar-kejar as always. Mom of two under two. A little life update. Sekarang Yasir dah setahun lebih. Berapa? I don't count anymore. Setahun. Sekarang bulan 4 dah. Setahun 5 bulan I think kan. Yeah, that's Yasir. Yara dah 4 bulan. Next, I akan pakai primer. I akan pakai color corrector. Ni daripada MAC. Tapi ni dah lama gila I beli. Tapi it still works wonder for me. So, I pakai je lah. Mind you guys, I'm not a beauty influencer yang macam actually know what she's doing. I actually don't know what I'm doing. But I rasa macam dia bagi leave a good impact on my skin. Bila I pakai je lah. There's no specific reason why I choose this colour ke apa ke. I just rasa macam dia buat under eye nampak terang. So I pakai. Kau nampak tak? Aku memang tak boleh jadi beauty influencer. Aku kabut. Bila I dah jadi a mom of two ni kan, I memang akan kabut. I selalu kabut, sangat kabut. Editor bear with me, okay? I'm so sorry if this video not proper for you to edit, but kita libai je lah ya. Macam ada ke orang letak color corrector satu muka macam aku? I don't think so, but I think my face needs some correction. So, I boleh pakai tangan je sebab it is blendable. Tapi I do believe yang I nak kena beli color corrector yang baru. Sebab sumpah ni lama gila guys. Ini I beli time, I don't know, I think dia dah bertahun. And I know yang makeup boleh expired, but since dia tak buat apa-apa, I mean my face okay je pakai. so I keep continuing using it. Okay, kau nampak tak dia different? Cause I can see it. That's why I keep using it, you know. Sometimes makeup ni macam luck tau guys. Dia ada hari dia jadi, ada hari dia tak jadi. So, hari ni I tak tahu dia akan jadi ke tak. Jadi kita tengok je lah. Soalnya kalau I tak rushing, dia akan nampak cantik. Tapi hari ni I tak tahulah. Nasib baik I tak pergi pilates pagi tadi. Kalau tak, oh my god, I'll be extra rushing. I tak tahu, kadang-kadang my time management is so off. Like, what do I think? Kenapa I rasa I nak pergi pilates pagi tadi? Like, last night at 12 I was like, Maybe I should go pilates before I go to radio promo. Lala aku tak pergi. Kenapa baju duit tu? Next, I akan buat sandwich method. I akan
Okay, this foundation is Lurvet tau. Sumpah I love gila foundation. Ni foundation by apa Sobella. Sumpah I suka gila foundation ni. Like this is my everyday foundation kalau nak keluar. I akan pakai foundation ni. Dan habis dah foundation ni. Cause I don't know lah for you guys, but this foundation works wonder for me. Dia long lasting. Dia tak crack sangat lah for me. Mind you guys, this is not sponsored at all. This video, ini memang just me giving good reviews. So okay, don't judge me. I memang suka muka I sebasar-basar yang mungkin. I memang suka letak foundation dalam bibi juga. I respect sangat orang yang buat makeup tutorial sambil pakai tudung. Cause Girl, I am so grimace. sebab macam bila you buka tudung, you akan nampak macam certain tempat yang tak kena foundation tu. Jadi I macam I know right now looking like macam tepung gemuk looking, but trust me, trust the process because it's so cantik after that. Oh by the way, sekarang cuaca sangat panas. Sangat panas ni, tak tipu. Tengoklah kat luar tu, sekarang pukul apa? Panas gila. Okay. Oh. My perfume throughout the day. I get my hair. This is how I do it. 1, 2, 3, 4. Next ialah concealer. Dah pakai colour corrector, nak conceal pula. Kat smile line sikit sebab I suka gelak tau. Korang nampak tak perbezaan? Sebab I pun tak tahu I nampak ke tak. Kalau orang nak jadi beauty influencer, kau boleh jadi beauty influencer. Next, biar je lah tudung ni kotor. Sebab tu bila orang asyik minta I buat makeup tutorial macam hari-hari on a daily basis, I memang takkan buat. Sebab nak jadi beauty influencer ni sumpah banyak kerja. Okay, I memang pakai macam ni. Maybe it looks weird, tapi trust the process. Korang nak sangat I buat tutorial lah, tak lah. Atau nampak macam avatar sikit, tak apa. Trust the process guys. Serious, trust the process. I suka letak kat dagu sekali sebab I tak tahu kenapa, tapi I suka letak kat dagu. Next ialah loose powder. Ni daripada Coco Chanel. Ini pun dah tahu bila I beli. Because when I first started, macam bila I first nak belajar makeup kan, belilah semua barang-barang high end. Padahal tak ada makeup pun. And then dulu waktu I very active in the industry, ni semua, I jarang makeup sendiri tau. Tapi sekarang ni bila nak keluar ke apa, ke rajin lah makeup sendiri. Dulu tak sangat. Baru-baru je I pandai like macam, you know, kalau tak dulu my foundation memang macam, kalau I pakai sendiri I macam buruk ni kau. Tapi sekarang I rasa ada boleh terima bila I buat makeup I sendiri. Bear with me, okay editor, I know this one macam maybe it's harder to edit. Aku dah membebel. I don't know, cuba korang suggest kat I a good loose powder. Cause I never see orang suggest this Coco Chanel punya loose powder. Maksudnya it's not the best. Maksudnya there's a lot of other loose powder yang lagi bagus daripada ni. Cuba korang suggest kat comment section nanti. Like I don't care local product ke apa ke, yang gitu bagus. I memang tak buat shading tanam because I tak reti. I think shading is my kelemahan. I don't really know how to do shading yet. People are now worrying about World War and here I am Worrying about my shading. But yeah guys, with the war and the world crisis that's going on, belanjalah berpada-pada. It is not important. You guys can put a hold on it first, you know what I'm saying. Tiba-tiba bagi financial advice. Bye duit-duitku. Bye duit-duitku. Okay, next, while I let the loose powder to set on my face, I am going to do eyeshadow, eye makeup. Okay, ni I tak tahu daripada mana, daripada Suvana Color. This is from Thai product. Okay, ignore the eyelashes, the ugly eyelashes. I pun tak tahu kenapa I lekat kat situ. Tawa lo. Jangan main-main tak? Jangan main-main. It might seem that it is not affecting us yet dekat Malaysia ni. I mean, kita punya minyak still ada but whatever, but it's not gonna last long. Sedikit sebanyak dia akan affect kita. Contohnya harga barang akan naik, lagi susah lah kita. Nak bergerak, nak beli anything. Cash. Everything's gonna be more expensive. Macam dekat negara jiran kita, Thailand, diorang dah jatuh minyak tau. So not everyone, I mean there's a quota for everyone untuk dapatkan minyak. And I believe that's gonna happen to us very soon if the war is still going on. So guys, be more prepared.
plan your financial wisely. Because personally, I am so scared of what's going to happen next. Because this is just still the beginning and kita dah boleh rasa the impact dia. And imagine what's going to happen in the next couple of months. So, jangan nak reward yourself sangat. Think of your future self more daripada your current self. You know what I'm saying? Because your future self gonna thank you for saving now. Apa-apa pun kita tawakal je lah. That's the number one thing that we should do, tawakal ke Allah. Tapi dalam bertawakal tu kita kena still berusaha tau. Banyak pula aku membebel sama buat makeup ni. I hope this video sempat by Friday. Ya. Dah ya. Because hari ni Rabu. The baby still tidur. Kalau korang wondering apa yang Yasir dengan Yara tengah buat, they are still sleeping. That's why mak dia boleh bersiap dengan tenang. Selalunya kalau Yara dah bangun, Yasir dah bangun. Apa mesti tenang ini tau guys? Sebab Yasir akan kacau eye makeup. Because dia sekarang dekat dalam fasa exploring. Jadi dia ada banyak benda. I mean a lot of thoughts in his mind kan. Nak buat tu, nak pegang ni. Which I don't blame him. It's normal for babies to explore, touch whatever they are curious with. Jadi most of the time akan biar je dia nak explore, tapi not on my makeup. Cause girl, sayangku, mama gotta look good. Girl. You're right. By the way, a little update on our Raya music video. Alhamdulillah, it have reached 1.4 million views on YouTube. Can we talk about that? Like guys, that is insane for a month. 1.4 million views in a month for a solo project. Like, I carried this by myself, guys. there's no one else in the video, just me, myself and I terkejut yang sebenarnya I boleh hit that views, like that amount of views and support from you guys. Thank you so much for loving ini kan Hari Raya. I happy sangat that korang semua enjoy the song, love it, use it for your TikTok transition semua kan. I really appreciate it, tak tipu. I waktu first nak keluar ini kan Hari Raya, I sangat nervous tau. I takut macam people can't accept it, macam orang tak boleh terima. Because my main goal is like not to be number one Raya song pun, because I know it cannot be number one Raya song. Because ini kan Hari Raya have their own macam audience. Like not everyone can accept it, but I'm so agree that a lot of people can accept it and love it. Some, oh thank God, I was so hard on myself sebelum nak keluar lagu Raya tu. I even think like macam maybe we shouldn't release this, because it was so last minute tau lagu ini kan Hari Raya. Nampak tak? I nak add like macam a little bit of shading, macam nak gelapkan sikit kat hujung ni. Okay, what do you think? Okay lah okay lah. Dia tak ada masa untuk what do you think. Oh my god, dia dah bangun, Zara dah bangun. Kita add shimmer untuk naikkan dia punya seri. Honestly, you guys can see the vision kan. Okay, kita biar bapak dia handle. Kayaknya Serik tak dengar aku tapi Yara tengah menangis sekarang. Untuk bapak dia nak buat apa. Sumpah dia menangis macam anak kucing, comel gila. Sometimes I akan biarkan dia menangis for like 2 minutes just to admire kecemasan dia tengah menangis. Ada sebab dia anak nombor 2 tau. Sebab dia macam, jadi dia punya tantrum tu macam lebih sikit pada abang dia. Dia macam macam tu sikit, lebih sikit pada abang dia. Okay, next saya nak buat eyeliner. There you go, that is our first eyeliner. Eyeliner dia ikut nasib. Kadang-kadang dia akan sama, kadang-kadang dia tak sama. Tapi I selalu biarkan dia macam Malah aku nak layan. jadi macam kita teruskan. Tak sama kan? Lantak lah malas nak fikir. Lantak kau. Penat lah. Okay, that is that. Okay, kita akan leave it for a while dan kita akan move on to eyebrow. Few moments later. I think only breastfeeding mommy can understand this. Like macam sebab Yara menyusu direct kan, jadi dia memang creamy sikit lah, extra creamy compared to normal babies yang minum from bottle. Itu adalah one of my cabaran as for now, because memang susah lah nak buat kerja rumah or anything. Tapi I'm trying to ajar dia untuk be less creamy. Macam, tapi susah, because I pun tak sampai hati. Itulah jadi mak nak buat kerja tapi tak sampai hati tengok anak menangis. Macam super kesian kadang.
Ayo. Dengar tak? Itulah dia, Yara Humairah punya tantrum. Pesan kau berapa? 39. I gotta wrap ASAP cause tak nak lambat. Dah siap? Tiba. Belum siap lagi guys. Right now it is still looking questionable, but as I said guys, trust the process. You gotta always trust the process. Mesti bapak dia stress. You can do it bapak. Okay, moving on. Pakai lens dulu. This is gonna ruin the makeup. Seriously, I don't have time for this. Why now? Oh, seriously, luckily it is waterproof. Not really lah juga. Ni memang banyak sangat pun. Not now. Jangan nak menangis sekarang. Aku tak ada masa nak touch-up ni. Kalau ada imperfection kat situ, aduh. Ingatlah aku makeup semua, lepas tu kau berair-air pula. Geram ni. Round 2. Oh, this is easier. Well, not really. I'm gonna cry. Dia menyampaknya. Oh my god. Sumpah dia dah ruin whatever I've done for the past 30 minutes. Oh. Okay, this is not good. This is not good. Sumpah, this is not good. This is not what I expected it to be. Like, honey, not now. Apa kau nak menangis beria-ria ni? Sumpah, dah lambat. And dia nak menangis sekarang juga. Macam kenapa? Why now? Should have wear the lens before. Sebab selalunya dia takkan menangis sangat. Cuma hari ni macam dia extra menangis. Alhamdulillah. Sumpahlah not now ya. Habis bawah mata ni semua kena buat balik. Tapi not as teruk yang I expected it to be. Maksudnya makeup I waterproof guys. Mana ke Mak Zara tu? Time aku rushing lah kau nak hilang pula. Oh dah lah lambat ni kau nak main-main pula. Kita tak boleh stres. Kita tak boleh stres. Okay, better? Kan I cakap? You guys see the vision now? Kan I cakap trust the process guys. Trust the process. Have faith you know. Kena boleh siap lagi guys. Ni sumpah boleh siap. And how about that? Bolehlah naik serinya kan. Okay, rushing. Dah lambat ni kalau mana nak question dia kena panjang betul. I rasa boleh terbalik. Mungkin sebab this one is supposed to be this side, but tak apalah. Apa ada je lah. Enough. Kan dah cantik tu. Terus cantik. Letak kan. Bulu mata ni macam questionable sikit hari ni. Dia macam kenapa kau panjang sangat. Jadi dia terletak dan tak jatuh je lah. Pak dah tak ada masa nak layan ni segala kekotoran ni. Jadi I akan leave it. Kalau I ada masa lagi I akan betulkan. Pak ni macam dah tak ada masa. Okay, blusher I daripada Maiz. Tengok dah buruk dah. Sebab I memang suka gila love it ni blusher ni. Nampak tak? Love. So I ada blusher blindness lah. Jadi I rasa macam the blusher is always not enough. Padahal dia dah macam melepak dah. Tapi aku rasa macam not enough. Enough is enough. The blusher is enough. The blusher is blushering. Nose contour. Hari tu I ada baca komen orang tanya I Kenapa tak blend nose contour tu? Kata aku lah aku selalu tak ada masa nak blend. Macam memang tak nak blend nose contour tu. Ya, memang tak nak blend. Okay, hari ni makeup not bad. Sebenarnya dia not bad. Finishing kita punya tarik-tarik lalat semua gelapkan. Lipis. Okay, one thing about me ialah I suka letak blusher dekat bibir. Okay, aku dah kelang kabut. Aku dah kelang kelibut. Okay guys, makeup is makeuping. Love ke tak love? Okay, so this is the makeup. Dah kelang kelibut ni, dah pukul berapa? Okay, sekejap. Let me change and I'll get back to you guys. I dah lambat, dah tak tahu lah tuduk I menjadi ke tak. But we gotta move now. Okay, we gotta move now.